Ini yang dianjurkan oleh kumpulan NGO, satu kesedaran bagi orang Melayu di Pulau Pinang lah, yang mana mereka sedar bahawa memang kerajaan negeri Pulau Pinang dah tak sokong orang Melayu pun. Kita lihat gerai-gerai diroboh, jadi macam-macam masalah yang berlaku. Maknanya kalau apa yang dalam manifesto mereka dalam Pilihan Raya 13 itu nampak dia tak buat apa pun. Jadi ini satu kesedaran daripada rakyat ataupun daripada orang Melayu Pulau Pinang sendiri yang bagus lagi. Kita lihat kan ni bukan kita orang Melayu, nampak orang Cina, ada orang India, ada. Ini maknanya apa ni keluhan daripada rakyat di Pulau Pinang. Jadi itu yang saya berharaplah supaya sesuatu dapat dibuat pada mereka ni yang mana tak buat keluhan pada hari ini. Terima kasih.